Assalamualaikum, bertemu kembali. Kali ini secara ringkas, saya ingin mengambil sedikit ruang untuk bersaham dan berkongsi pendapat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang telah dirakamkan wujud dan berlangsung di negeri Selangor. Khasnya berhubung dengan ternakan babi yang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor telah menitahkan bahawa pihak baginda tidak menerima cadangan untuk mengadakan ladang babi ataupun ternakan babi di bumi bertuah negeri Selangor. Susulan daripada titah baginda itu, pelbagai pihak telah menyumbang pemikiran, malah juga menyumbang kata-kata kesat yang tidak selaras dengan kesultanan dan juga dengan keandikaan diraja pada hari ini. Punca pendapat dua orang pemimpin dari DAP, khasnya Ronnie Liu dan Tony Phua. Semata-mata mereka mengatakan raja tiada kuasa selain daripada apa yang dianggap sebagai authority atau kuasa constitutional, yakni di sisi perlembagaan. Mereka berdua merumus bahawa apa yang dititah oleh raja itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipatuhi mengikut lunas pemikiran constitutional ataupun perlembagaan dalam pemikiran mereka sendiri. Ramai pihak telah menyumbang terhadap pendapat itu dan kurang tampaknya penjelasan dari segi punca kuasa, dari segi adanya kuasa yang bertulis dan dari segi kuasa perlembagaan itu sendiri disoal dari mana datangnya. Reed Constitution, yakni jawatan kuasa berhubung dengan jawatan kuasa Reed pada tahun 56 dan 57, jelas menunjukkan bahawa sambil yang di-Pertuan Agong memberikan kuasa eksekutif kepada pihak-pihak kerajaan yang dilantik Perdana Menteri oleh baginda, baginda tetap mempunyai apa yang dianggap sebagai residual power atau kuasa lebihan di bawah perkara 39 dan di negeri Selangor di bawah perkara 50. Tanpa memasuki hal ehwal debat terkait dengan The Reed Commission dan lain-lain, mari kita lihat peruntukan yang disebut sebagai perkara 39 di Persekutuan dan juga perkara 50 dalam Perlembagaan Negeri Selangor. Adab yang dikemukakan dalam percakapan kedua-dua pemimpin DAP tadi tampak seolah-olah Raja Melayu dan juga Sultan Selangor tidak ada kuasa untuk menentukan apa berlaku dalam negerinya. Dan beliau menyatakan, they are merely constitutional rulers. Baik. Jika ini yang dinyatakan, kita perlu mengambil sorotan terus kepada peruntukan-peruntukan tersebut dan mempersoalkan balik. Tidak ada kuasa ke Raja-Raja Melayu dan dalam hal ini Sultan Selangor dalam menentukan bahawa kebun ataupun ternakan babi tidak diperlukan di negeri Selangor. Boleh atau tidak baginda menyatakan sedemikian? Jawabnya boleh. Alasannya ialah bahasa yang digunakan dalam Perlembagaan Negeri Selangor, yakni perkara 50. Bahasanya berbunyi, the executive authority of the state shall be vested in His Highness and exercisable unless otherwise provided by the Federal Constitution or this Constitution, yakni Perlembagaan Negeri Selangor, by him, saya ulangi, by him, or by the State Executive Committee or Council. Di situ sudah jelas bahawa pemegang atas sekali kuasa eksekutif ialah Al-Sultan. Dan di bawah perkara 39 pula bagi pihak Persekutuan Malaysia, ia berbunyi, kuasa eksekutif persekutuan. Kuasa eksekutif persekutuan, bahasanya berbunyi, hendaklah terletak hak pada Yang di-Pertuan Agong dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan. Dan peruntukan jadual kedua bolehlah dijalankan olehnya. Sekali lagi, olehnya. Dan dalam Perlembagaan Negeri Selangor, by him. Jadi tak betul lah kalau nak dikatakan bahawa raja ni tiada kuasa eksekutif. Raja tetap ada kuasa eksekutif.
Dan baginda boleh meminta, mengarah, mengikut titahnya demi kepentingan negerinya. Sebab itu Sultan dalam pembentukan perlembagaan masing-masing di negeri semenanjung tanah Melayu, Sultan itu adalah the origin of executive power. Saya suka mengingatkan apa yang disebut dalam jawatan kuasa Reed, yakni pembentuk perlembagaan tahun 1956 dan 57. Perenggan di situ menyatakan, the executive authority of the Federation shall be vested in the Yang di-Pertuan Agong. Hal ini tidak perlu kita sebut panjang-panjang lagi. Cuma nak memberi gesaan kepada cerdik pandai dalam DAP, janganlah bila pegang betis nak peha, dah dapat peha nak badan. Ketahui kedudukan anda. Pelajari kedudukan budi bahasa. Ketahui rukun negara. Malah Tuanku Sultan membawa perhatian negara ini agar pihak-pihak tertentu lihatlah tugu rukun negara yang telah tersergam itu. Yakni pengiktirafan terhadap raja dan negara tetap di atas. Sesuai dengan peruntukan 50 di negeri Selangor, sesuai dengan peruntukan 39 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hal ini boleh kita teruskan lagi, tetapi setakat ini memadai dulu. Jaga mulut masing-masing, wahai para cerdik pandai yang membangkang ataupun yang dalam kerajaan. Oleh kerana negeri dan negara ini ada raja, ada bumi. Dan petua yang ada pada orang Melayu dahulu dan sekarang ialah mana tanah, mana air, mana angin, mana api. Biar punah, biar cair, yang diingin tetap menjadi. Dengan petua lama itu, kita mesti menoleh ke belakang balik. Jaga bahasa, jaga tertib, dan anda berada dalam dunia Melayu.